we are on our way to Sungai Wang Plaza. Daripada Wisma Chuang tadi ni hujan, so kita jalan kaki je lah. Berjalan kaki selepas hujan, quite nice feeling as well. Lapar ni, pukul 6 petang lepas job tadi. Habis. Jom. Melintas di persimpangan Bukit Bintang. Agak hujan. Lepas hujan kan, the vibes very nice lah, sejuk, nyaman, kocak. Sekali-sekala rasa macam turis, apa salahnya di negara sendiri. Kita dah sampai dekat Sungai Wang Plaza. This is very old mall, shopping complex, very old, one of the first lah rasanya kat KL ni. And dulu kalau nak cari gadget memang sini lah, cuma sekarang dah kurang, so banyak lah jual bags. And kalau nak cari cermin mata murah boleh datang sini. Cermin mata serendah RM50 yang boleh siap dalam masa sejam. But for us, we are coming here nak cari makan. Kat belah bawah tu ada punya tempat ada food court, a new one. New tak new pun lah kot kan, tapi used to be kedai restoran fast food, tapi dah tukar. Now dia buat nasi campur and all. And the good thing is murah. Makanan dia macam-macam pilihan, nasi campur but murah. So now we are hungry and we are heading there. Jalan kaki tadi daripada Wisma Chuang took us like what, 7 minutes lah. 6 minit je. 6 minit. Enggak buat coklat je. Kamu tak buat coklat kan? Biskut coklat. Orang lapar. So aku ambil ayam bakar, bahagian Thai dengan potted chicken kot ni, dan dengan kuah kari dan sayur terung. Bismillah. Jangan ambil curi sikit lah, tambah pedas. Bila apa? Ayam bakar dengan tempe dengan kacang. Dah bayar tadi kan? Berapa? Boleh sana bayar. Ayam ni 59. 59 je. Hari tu.
Alhamdulillah. Dah selesai makan? Dah kenyang? Jom menapak balik ke Wisma Chuang sebab motor sebenarnya tinggal kat sana. Okay. KLCC, America L dengan satu lagi apa? A few significant building kat KL lah. So korang tengoklah malam dekat Bukit Bintang ni memang very colourful lah. The famous Bukit Bintang Junction, and then there's a legendary Lot 10 shopping complex. Dia nak ke mana? Dia nak ke sana kan? Ini tak sebenarnya. Dia sebut di sana kan? Yes, the other side. Bukit Bintang sangat-sangat cantik. Sesuai dengan tahun ni, tahun melawat Malaysia. Kalau weekend tak tahulah, boleh sibuk jalan ni. Tapi hari ni tak panas. Kan, bukan hujan kan. The weather is very nice. We have a different version of Spider-Man here. Penuh Damascus. So I can say that here in Bukit Bintang hari ni hari Isnin, ramai orang, dan I can say most of them are foreigners lah. Foreigners yang datang berjalan bercuti ke sini. Benda ni rehat. Rehat. Sini kan? Okay, after walk like 5 minutes or so, here we are in Wisma Chuang. Tadi siang ada job kat sini, and then we go for eat to LRT, and now we are going home. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, okay? Jom balik.